Pada September 2025, pihak berkuasa Nepal serta-merta menutup 26 laman media sosial Facebook, TikTok, Instagram, X dan lain-lain. Ini mencetuskan protes di seluruh negara. Golongan muda turun ke jalan-jalan Kathmandu dan bandar-bandar besar lain. Polis menyuraikan orang ramai dengan gas pemedih mata dan cota. Berlaku pertempuran, puluhan terkorban dan ratusan cedera. Beberapa hari kemudian, Perdana Menteri meletak jawatan, parlimen dibubarkan dan akses ke media sosial dipulihkan. Bekas Hakim Sushila Karki menjadi ketua sementara dengan pilihan raya pertama dijadualkan pada bulan Mac. Bagi Nepal, ini adalah kes yang jarang berlaku apabila rakyat sendiri memaksa kerajaan untuk berundur. Nepal terbentang dari dataran rendah di selatan hingga ke banjaran gunung di utara. Di sini terletaknya Gunung Everest dan beberapa puncak lain yang tingginya melebihi 8 km. Banjaran gunung ini mempengaruhi iklim dan membekalkan air kepada sungai-sungai negara jiran. Namun, kehidupan di altitud tinggi ada cabarannya. Udara nipis, ramai pelancong mengalami pening kepala dan keletihan. Generasi tempatan telah belajar untuk bernafas lebih perlahan dan bekerja dalam shift yang lebih pendek, manakala doktor menasihati pelancong agar tidak tergesa-gesa pada hari-hari pertama. Doktor dan sekolah sering terletak di sebalik genting gunung dan komunikasi terputus ketika cuaca buruk. Ketinggian menjadikan setiap urusan sukar, malah perjalanan ke kedai atau berjumpa doktor memerlukan daya tahan. Orang di sini menyesuaikan diri dengan cara yang sukar dibayangkan oleh orang lain. Kathmandu adalah kota yang bising dan berdebu. Di sini, kuil-kuil berdiri bersebelahan dengan rumah-rumah konkrit, jalan-jalan dipenuhi motosikal dan kereta. Selepas gempa bumi kuat, banyak yang dibina semula, namun air masih disalurkan mengikut jadual dan pengangkutan pula terperangkap dalam kesesakan lalu lintas. Ditambah lagi dengan jerebu, udara sering kotor dan dari segi tahap pencemaran, kota ini sering tersenarai antara yang terburuk di dunia. Di pasar, kehidupan rancak, rempah ratus dijual, ladu momo disediakan, telefon dibaiki dan perkhidmatan pemandu gunung ditawarkan. Jalan-jalan dipenuhi dengan beca, pejalan kaki dan lembu. Bagi pelancong, ini adalah eksotik, tetapi bagi penduduk tempatan, ia adalah hari biasa yang tanpanya kota ini tidak berfungsi. Nepal terletak di lokasi pertemuan plat-plat bumi yang besar, menyebabkan gegaran bawah tanah sering berlaku. Pada tahun 2015, gempa bumi telah meragut hampir 9,000 nyawa dan memusnahkan puluhan ribu rumah. Sejak itu, sekolah-sekolah mengadakan latihan evakuasi, manakala rumah baharu dibina lebih ringan dan tahan gempa. Orang ramai menyimpan bekalan air dan makanan kerana mereka tahu lambat laun bumi akan bergegar lagi. Glasier di pegunungan cair lebih cepat berbanding dahulu, salji menimbun lebih tinggi dan sungai-sungai menjadi kurang stabil. Ini sudah ketara, penggembala kehilangan padang ragut, kampung-kampung menghadapi kekurangan air dan pemandu pelancong terpaksa memendekkan musim kembara. Pada musim panas, hujan monsun tiba, mengubah laluan menjadi aliran deras dan menghanyutkan jambatan. Pada musim sejuk, cuaca sejuk dan kering dan orang ramai terpaksa menjimatkan bahan api serta kayu api. Iklim menjadi semakin kurang dapat diramalkan. Apabila glasier mencair, tasik baharu terbentuk di pegunungan. Ia ditahan oleh empangan semula jadi yang terbentuk daripada batu dan tanah. Sekiranya empangan itu pecah, aliran air dan lumpur akan mengalir deras ke bawah, menyapu bersih jambatan, ladang dan rumah. Bencana seumpama itu pernah berlaku. Kini, tasik-tasik itu dipantau, saluran lencongan dibina dan alat pengesan dipasang. Penduduk tahu, setiap musim panas boleh membawa bencana mengejut. Everest membawa pendapatan kepada Nepal tetapi juga menimbulkan masalah besar. Semasa musim puncak, barisan pendaki terbentuk di puncak, kem-kem menjadi sesak dan bersama pelancong, bertantan sampah ditinggalkan seperti tong oksigen, khemah dan pembungkus. Setiap tahun, pihak berkuasa dan sukarelawan menganjurkan ekspedisi pembersihan membawa turun berpuluh-puluh tan sisa buangan. Namun, beban utama ditanggung oleh para Sherpa dan porter yang mengangkut makanan, gas dan peralatan ke kawasan yang tidak dapat dijangkau oleh mesin. Kerja mereka berat dan berbahaya, malah kadang-kadang remaja turut terlibat. Semakin kerap dibincangkan bahawa usaha keras mereka perlu diinsuranskan dan dilindungi sama seperti kesihatan pelancong. Jalan-jalan di kawasan pegunungan sering kali runtuh selepas hujan lebat. Jambatan gantung menghubungkan kampung, sekolah dan pasar, tetapi ia perlu diperbaiki setiap musim. Helikopter dan pesawat kecil digunakan untuk kecemasan, tetapi kosnya terlalu tinggi untuk majoriti penduduk.
Bagi penduduk, yang paling utama adalah mempunyai jambatan tunggal yang kukuh atau cerun yang diperkukuh, berbanding janji membina lebuh raya besar pada masa hadapan. Sungai-sungai gunung membolehkan pembinaan stesen jana kuasa hidroelektrik. Ia membekalkan elektrik kepada kampung dan mengurangkan gangguan bekalan, manakala lebihan elektrik dijual kepada negara jiran. Namun, projek-projek ini mempunyai risiko tanah runtuh, pecah takungan tasik gunung dan pertikaian air. Jika pandangan penduduk tempatan diambil kira dan pembinaan dirancang untuk jangka panjang, tenaga hidroelektrik bukan sahaja dapat menyediakan elektrik, malah juga pekerjaan dan jalan raya. Jika tergesa-gesa, nyawa dan wang boleh melayang. Di Nepal, agama Hindu dan Buddha saling berkait rapat. Orang ramai menyalakan pelita di kuil dan melukis corak di ambang pintu. Mengikut undang-undang, semua orang sama rata, tetapi dalam perkahwinan dan pekerjaan, perbezaan kasta lama masih memainkan peranan, terutamanya di kampung. Kuil dan biara membantu semua orang, memberi makan, mengajar dan menyediakan tempat perlindungan. Golongan muda semakin kerap memilih rakan dan pasangan tanpa mengira asal-usul dan ini secara beransur-ansur mengubah tradisi. Dari akhir 1990-an hingga pertengahan 2000-an, Nepal mengalami perang Maois. Selepas itu, negara meninggalkan monarki dan menjadi republik. Para ahli politik masih bertelagah sehingga sekarang, namun majlis-majlis tempatan telah mendapat lebih banyak hak dan mereka boleh membina sekolah serta jambatan tanpa kebenaran ibu kota. Tentera Nepal berkhidmat dalam misi pengaman, membawa pulang pengalaman dan pendapatan yang stabil. Ini membantu negara menjadi lebih menonjol di dunia. Nepal terletak di antara India dan China. Melalui India, perdagangan utama dan bahan api disalurkan manakala China membina jalan raya dan melabur wang. Sebarang sekatan sempadan serta-merta menaikkan harga. Penting bagi negara itu untuk menjaga keseimbangan dan tidak menjadi alat kepada sesiapa. Untuk itu, beberapa laluan bekalan dan simpanan diperlukan sekiranya berlaku gangguan. Ini bukan slogan, tetapi keperluan harian. Ramai warga Nepal bekerja di luar negara dari India hingga ke negara-negara teluk. Mereka menghantar wang pulang ke rumah yang digunakan keluarga untuk membeli makanan dan membina rumah. Selain itu, terdapat tradisi Gurkha yang berkhidmat dalam tentera British dan India. Namun, migrasi sebegini mendatangkan perpisahan dan risiko. Oleh itu, semakin kerap diperkatakan di negara itu bahawa peluang pekerjaan perlu diwujudkan di tanah air sendiri agar penghijrahan itu menjadi pilihan dan bukan suatu kewajipan. Di kampung-kampung gunung, mereka memasak menggunakan kayu api dan gas dan mendapatkan air dari bumbung atau mata air. Apabila jalan terputus, mereka hidup bergantung pada bekalan simpanan dan saling membantu. Wanita menguruskan rumah dan ladang, membuka kedai dan mengambil bahagian dalam majlis kerana lelaki sering pergi mencari rezeki. Gadis-gadis semakin kerap mendapat peluang untuk belajar, tetapi perjalanan ke sekolah boleh memakan masa berjam-jam dan laluan sering tidak selamat. Kadangkala, sebagai ganti pelajaran, kanak-kanak pergi bekerja sebagai pengangkat barang atau membantu keluarga di ladang. Program sokongan dan beasiswa membantu mereka kekal di bangku sekolah. Perkara mudah seperti lampu jalan atau pinjaman kecil untuk wanita mengubah kehidupan lebih pantas daripada janji-janji dari atas. Di Nepal terdapat banyak perayaan, buaian buluh, perarakan dengan gendang dan lampu-lampu di kuil. Golongan muda mendengar muzik rock dan rap, menyanyikan lagu tentang kehidupan, migrasi dan ketidakadilan. Pada tahun 70-an, golongan hippie datang ke sini, ganja malah pernah dijual secara sah sehingga kedai-kedai itu ditutup. Jejak era tersebut kekal dalam budaya dan pelancongan. Hari ini, pengarah filem, artis dan pemuzik bercerita tentang negara itu dengan bahasa yang ringkas dan jujur. Nepal sedar akan risiko mereka, gempa bumi, tanah runtuh, glasier yang mencair dan kebergantungan kepada negara jiran. Namun, negara itu juga mempunyai kekuatan, air, pergunungan dan rakyatnya yang cekal menghadapi kesukaran. Jika sekolah lebih mudah diakses, jalan raya lebih selamat dan majlis tempatan diberikan lebih banyak kuasa, perubahan positif akan dirasai dalam kehidupan seharian. Jika anda rasa menarik, langgan untuk tidak terlepas keluaran baharu kami. Kandungan kami ringkas dan padat.